Mari lihat dan dengar. Jom kita selami satu krisis yang betul-betul dramatik dari Istana Melayu abad ke-15. Ini adalah sebuah penceritaan tentang kesetiaan, tentang penderhakaan dan tentang sebuah kerajaan yang nasibnya ibarat telur di hujung tanduk. Inilah dia dilema paling besar yang melanda Kesultanan Melaka pada waktu tu. Satu keadaan yang sangat pelik yang meletakkan nasib seluruh kerajaan di tangan seorang pahlawan yang sepatutnya dah tak wujud lagi. Macam mana boleh jadi macam ni? Jom kita bongkar. Okey, jadi semuanya bermula apabila berlaku satu kekacauan besar betul-betul di pusat pentadbiran Melaka di mana seorang pahlawan tiba-tiba mengamuk dan menentang sultannya sendiri. Bayangkan keadaan istana masa tu, memang huru-hara. Sultan Mansur Shah, pemerintah pada waktu tu, terpaksa melarikan diri dari istana dan takhtanya sendiri dan siapa yang ambil alih? Seorang pahlawan bernama Hang Jebat yang sekarang dah kuasai istana dan buat apa sahaja yang dia suka. Hang Jebat ni bukan calang-calang orang. Dia bukan setakat pahlawan yang handal, tapi juga seorang ahli strategi yang bijak. Ditukarkan istana tu jadi macam kubu peribadi dia. Semua pintu dikunci rapat. Lantai pula dia lapik dengan talam-talam gangsa. Jadi sesiapa je yang cuba menyelinap masuk, sikit je bergerak, kering bunyinya terus bagi amaran kat dia. Memang tak ada siapa yang berani dekat. Dan kita kena faham, ya, Hang Jebat ni bukan pahlawan biasa. Dia ni antara yang paling digeruni. Dalam seluruh kerajaan Melaka, orang kata cuma ada seorang sahaja yang setanding atau lebih hebat daripadanya, iaitu sahabat karibnya sendiri, Hang Tuah. Dengan keadaan yang macam ni, Sultan Mansur Shah tak boleh buat apa-apa. Dia hanya mampu melihat dari jauh, penuh dengan rasa kesal dan rasa tak berdaya. Dalam keadaan terdesak macam ni lah, Sultan pun terlepas cakap. Baginda luahkan penyesalan yang paling besar. Baginda tahu cuma ada seorang je yang boleh kalahkan Jebat. Dan orang tu adalah orang yang sama Baginda dah perintahkan untuk dibunuh, iaitu Hang Tuah. Dan ini bukan sekali tau, tapi sampai 3 kali Sultan sebut nama Hang Tuah, meratapi ketiadaannya. Dari sini kita boleh nampak betapa dalamnya penyesalan Baginda dan betapa terdesaknya keadaan pada waktu tu. Baginda betul-betul dah tak ada pilihan lain. Waktu Sultan dah hampir putus asa, tiba-tiba bendahara, iaitu menteri utamanya, tampil ke depan. Dia ada satu rahsia besar yang bakal mengubah segala-galanya. Tapi, macam mana pula kalau arahan Sultan untuk membunuh Tuah tu sebenarnya tak pernah pun dilaksanakan oleh orang kepercayaan Baginda? Di satu pihak, kita ada titah Sultan, bunuh Hang Tuah. Titah yang tak boleh dibantah. Tapi di pihak lain, Bendahara Seri Narendiraja dengan kebijaksanaannya telah membuat satu keputusan yang sangat berisiko. Dia tak bunuh pun Hang Tuah. Sebaliknya, dia sembunyikan Tuah. Nampak macam satu penderhakaan kan? Tapi sebenarnya, ia lahir dari kesetiaan yang lebih mendalam kepada masa depan kerajaan. Inilah dia, justifikasi bendahara. Firasatnya kuat mengatakan yang hukuman tu tak wajar dan dia dapat agak yang suatu hari nanti hikmat Hang Tuah ni pasti akan diperlukan. Dan ternyata, firasatnya tu tepat sekali. Jadi, bila rahsia ni dah terbongkar, harapan pun kembali bersinar. Pahlawan yang semua orang sangka dah meninggal dunia tu, kini akan dibawa menghadap Sultan untuk menentukan nasibnya sekali lagi. Maka dari sebuah dusun terpencil di mana dia disembunyikan, Hang Tuah pun dibawa menghadap Sultan. Pahlawan teragung Melaka telah kembali, tapi keadaannya sangat-sangat berbeza daripada apa yang orang ingat. Cuba anda bayangkan keadaan Hang Tuah masa tu. Selepas sekian lama dipasung, badannya lemah, mukanya pucat dan tubuhnya kurus kering. Nak berjalan pun terhuyung hayang. Sesiapa sahaja yang tengok keadaan dia pada waktu tu, mesti akan rasa kasihan. Ini bukanlah pahlawan gagah perkasa yang mereka kenal dulu. Sebaik sahaja Sultan melihat Hang Tuah masih hidup. Wah, bukan main gembira lagi Baginda. Dengan serta-merta, Baginda berikan pengampunan penuh. Segala dosanya diampunkan. Bendahara yang bijak tu pula dihadiahkan anugerah atas pandangan jauhnya. Dan yang paling penting, Hang Tuah yang lemah dan kelaparan tu dihidangkan santapan diraja. Yelah, kena pulihkan tenaganya dulu kan? Nah, selepas diampunkan dan tenaganya pun dah mula pulih, Hang Tuah diberikan satu tugasan baru. Boleh jadi, ini adalah tugasan yang paling berat dalam seluruh hidupnya. Basuhkan arang di muka aku, ini satu metafora yang sangat mendalam. Arang di muka itu melambangkan aib dan kehinaan yang Sultan tanggung. Sambil menyerahkan keris dirajanya, Sultan menitahkan Hang Tuah untuk memulihkan semula maruah tahta dengan cara menewaskan penderhaka di istana.
Penderhaka itu tak lain dan tak bukan Hang Jebat, saudara angkat dan sahabat karib Tuah sendiri. Dan apa jawapan Hang Tuah? Begitu ringkas dan padat, tapi menunjukkan ketaatan yang tak berbelah bahagi. Insya-Allah Ta'ala, baiklah tuanku. Walaupun baru saja dilepaskan dari pasungan dan walaupun orang yang dia kena tentang adalah kawan baiknya sendiri, tugas dan taat setia kepada raja tetap diutamakan. Kisah ini akhirnya membawa kita kepada satu dilema yang tak lapuk di zaman. Hang Tuah kini berdepan dengan satu pilihan yang mustahil. Kalau anda berada di tempatnya, apa agaknya yang akan anda lakukan? Persoalan inilah yang menjadikan legenda ini kekal relevan sehingga ke hari ini.